Sebelum saya memulakan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah seorang guru sekolah rendah. Maknanya saya pernah mendapat pendidikan di IPG. Saya juga adalah guru sekolah menengah. Saya pernah mendapat pendidikan di universiti. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan, jom kita tanya, apa sebenarnya matlamat pendidikan? Sebelum kita bincang tentang isu, tentang masalah, tentang punca, tentang segalanya, apakah matlamat pendidikan? Adakah untuk melahirkan seorang lawyer, engineer, doktor, ataupun untuk melahirkan seorang pelajar graduan yang dapat 4.0, lepas tu terpekik, terlolong ke sana kemari kerana tak dapat universiti pilihannya, ataupun ingin melahirkan seorang insan yang seimbang dan harmonis, holistik, dan seterusnya berguna kepada agama, bangsa dan tanah air. Ini harus kita lihat. Telah lama kita hanyut dalam pendidikan yang mendewa-dewakan keuangan, yang mendewa-dewakan kedudukan, yang menghapuskan keinsanan, yang menzahirkan tentang kebendaan. Jadi jom kita tanya dulu, apakah matlamat pendidikan? Telah jelas terselah daripada tahun 80-an, falsafah pendidikan kebangsaan. Perhatikan sebelum ini, anak kita darjah 1 berlumba-lumba kita hantar tuition untuk dapat A, supaya apabila tamat darjah 6 dapat pergi ke sekolah berasrama penuh yang bagus. Lepas tu pergi ke overseas, dapat pendidikan yang bagus dan sebagainya. Kita hanya mengukur dari satu sudut sahaja. Kita tak melihat. Sedangkan dinyatakan dengan jelas, pendidikan itu harus holistik, seimbang dari segi jasmaninya, emosinya, rohaninya, inteleknya dan sosialnya. Maka tak wujudlah komen-komen yang seperti mana saya terbuka semalam, Cik Hidayat, wanita yang anggun, Muslim, bertudung, tapi keluar apa benda, perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. What is this? Kalau zaman mak saya dulu, Cik Hidayat, mak saya tak pergi sekolah, dia boleh tulisan Jawi, habis dicilinya mulut saya. Kan? Keluar perkataan yang tak sewajarnya. Sebab itu kalau tanya saya, pendidikan adalah satu proses untuk memanusiakan manusia menjadi insan berguna untuk agama, bangsa dan tanah air. Terima kasih.